Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam lembaran agung Al-Quran, Allah mengajak manusia untuk berfikir, merenung dan memerhati ciptaannya. Antara makhluk yang disebut secara khusus ialah unta, haiwan yang menjadi lambang kekuasaan dan kebijaksanaan ciptaan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Ghashiyah, ayat 17 hingga 20. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Maksudnya, tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung ganang, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Ayat ini bukan sekadar pertanyaan retorik, tetapi satu seruan kepada akal agar manusia meneliti ciptaan Allah yang penuh keajaiban dan hikmah. Mengapa Allah memilih unta sebagai contoh pertama dalam ayat ini? Unta bukan sekadar haiwan tunggangan di padang pasir, tetapi satu keajaiban biologi yang direka khas untuk kehidupan ekstrim di bumi gersang. Secara saintifik, unta mempunyai keistimewaan luar biasa. Ia mampu bertahan berhari-hari tanpa air kerana tubuhnya dapat menyimpan air dalam bentuk lemak di punuk, bukan dalam perutnya seperti disangka. Apabila lemak itu diuraikan, ia menghasilkan tenaga dan air metabolis, satu sistem penyesuaian yang unik. Unta pula mempunyai sel darah merah berbentuk bujur, membolehkannya terus mengalir walau dalam keadaan dehidrasi teruk. Inilah kehebatan ciptaan Allah, sistem yang sempurna, seimbang dan harmoni. Selain itu, struktur tubuh unta juga menakjubkan. Kakinya panjang dan kuat, sesuai untuk menempuh perjalanan jauh di atas pasir yang panas. Tapak kakinya lebar dan tebal agar tidak tenggelam ketika berjalan di padang pasir. Matanya pula dilindungi oleh 2 lapis bulu mata yang panjang, berfungsi menahan debu dan pasir daripada masuk ke dalam mata. Lubang hidungnya boleh ditutup rapat apabila ribut pasir melanda. Semua ini bukan hasil kebetulan, tetapi reka bentuk ilahi yang sempurna. Tubuh unta juga dapat menyesuaikan suhu dalaman antara 34 hingga 41 darjah Celsius, sesuatu yang jarang berlaku pada mamalia. Ini membolehkannya mengurangkan peluh dan bertahan berhari-hari tanpa air, satu sistem termoregulasi semula jadi yang sangat efisien. Selain kehebatan fizikal, unta mengainkan peranan penting dalam budaya dan ekonomi masyarakat gurun. Susunya kaya dengan nutrien dan menjadi sumber makanan utama. Daging, kulit dan bulunya juga dimanfaatkan sepenuhnya. Malah, dalam banyak kisah dan puisi Arab, unta digambarkan sebagai simbol kesetiaan dan ketahanan. Firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3 hingga 4. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Maksudnya, dia yang menciptakan 7 petala langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sebarang ketidakseimbangan. Maka pandanglah sekali lagi, adakah kamu melihat sebarang kecacatan? Unta adalah contoh nyata ayat ini. Tiada kecacatan dalam ciptaan Allah. Dari sudut ekologi, unta memainkan peranan penting dalam keseimbangan alam. Ia membantu manusia mengangkut beban, menyediakan susu dan daging yang berkhasiat, serta mampu hidup dalam kawasan yang tidak sesuai untuk kebanyakan haiwan lain.
Kajian sains menunjukkan susu unta mengandungi vitamin C 3 kali ganda lebih banyak daripada susu lembu, sesuai untuk masyarakat padang pasir yang kekurangan sumber buah-buahan. Ia juga mengandungi antibodi semula jadi yang membantu melawan penyakit, satu rahmat tersembunyi dari Allah. Apabila kita meneliti ciptaan unta dari sudut kejuruteraan biologi, kita akan mendapati prinsip-prinsip biomimetik iaitu inspirasi reka bentuk dari alam boleh diambil daripada haiwan ini. Sistem penyejukan tubuhnya, cara ia mengekalkan tenaga dan struktur tubuhnya telah memberi ilham kepada penyelidik dalam bidang sains moden. Semua ini mengingatkan kita bahawa setiap ciptaan Allah mempunyai tujuan dan hikmah. Firman Allah dalam surah Ali Imran, ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Maksudnya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring serta memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Maka jelaslah bahawa penciptaan unta bukan sekadar bukti kebijaksanaan biologi, tetapi juga tanda kebesaran Tuhan untuk mereka yang mahu berfikir. Ia mengajar kita bahawa ilmu sains dan wahyu bukan dua jalan yang berbeza, tetapi dua cahaya yang saling melengkapi. Unta, simbol ketahanan, kebijaksanaan dan rahmat ilahi di bumi padang pasir, mengingatkan kita bahawa setiap ciptaan Allah mengandungi pelajaran yang mendalam, menuntut manusia agar berfikir, bersyukur dan tunduk kepadanya. Kerana di sebalik seekor unta, tersimpan tanda-tanda kebesaran Allah yang menangguh untuk direnungi oleh hati yang beriman dan akal yang berfikir. Sekian dari saya, Halimah Tun Saadiah dari Unit Multimedia Jabatan Pengajian Am Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Jitra, Kedah. Moga bertemu kembali di lain siaran.